Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So, hari ni kami berdua nak makan hot spicy chicken Maggi. Ni Maggi dia. Najah tak tahu lah Maggi ni baru ataupun lama sebab dia baru muncul dekat Speedmart. So, Najah pun belilah, lagipun Najah belum try lagi yang ni. So, pada video kali ni kita try makan yang ni. Biasa Najah makan yang paket dia warna coklat-coklat macam tu, Indomie yang tu, tapi pada video kali ni kita rasa yang ni pula. Yang ni memang tak pernah rasa lagi. So, kepada yang baru berserta tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload. Tanpa melengahkan masa, jomlah kita mula. Bismillah. Amin. Kat sini kita standby air susu ya, supaya hilang pedas. Sebab ni pedas tau, dia tulis spicy kat situ. So, jomlah kita mula rasa. Kat sini kita ada topping sosis dengan keropok. So, jom kita rasa Maggi dia dulu. Bau dia bau macam sambal-sambal. Tengok ada cili-cili macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah pedas sikit. Pedas manja-manja, dia tak pedas sangat tau. Tapi rasa dia macam pelik sikit. Dia pernah rasa macam ni. Dia rasa dia macam sambal-sambal macam tu. Sambal Indon macam tu kot. Dia tak tahu nak rasa macam mana. Macam mana rasa dia habis? Rasa dia betul-betul rasa cili hijau Indonesia punya tu. Rasa sambal dia tu. Kalau korang nak try, carilah dekat Speedmart ataupun dekat TikTok ke, mungkin ada jual. Mungkin Najah tak pasti. Sebab ni Najah beli dekat Speedmart je. Boleh lah. Sedap juga. Macam biasalah Najah buat selalu Maggi 5 paket. Pedas tak? Boleh juga pedas dia boleh tahan. Najah tak tahu kenapa bila makan Maggi ni rasa macam haus. Selalu haus. Panas.
Najwa rasa macam kenyang lah korang sebab 5 paket Maggi tinggal segini je sikit dah. Kenyang-kenyang. So, alhamdulillah guys, Najwa memang dah kenyang gila. Memang sedap menu kali ni. Tapi Najwa lebih suka Maggi Indomie ni yang paket dia warna coklat-coklat macam tu. Yang tu lagi sedapnya suka. Yang ni macam kurang sikit. Kalau Abang Abang macam mana rasa dia? Suka yang ni sebab dia punya pedas tu rasa dia lain tau dengan Maggi yang lain. So, Abang Najwa suka yang ni, Najwa suka yang coklat-coklat tu. So, selera masing-masing lah macam tu. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. Dah. So, sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarang yo.